Bangun. Baca doa. Hari ni hari apa? Macam mana boleh tahu hari Isnin? Okay. Duduk. Tarikh. Ni kelas lain. Okey. Hari ni sambung tajuk kemarin. Tajuk kemarin kita belajar pasal beriman kepada Rasul. Kemudian kita belajar pasal pengenalan Nabi dan Rasul. Siapa Nabi, siapa Rasul. Kemudian apa lagi kemarin? Dalil wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Hari ni sambung masih dalam pelajaran 12, tajuk sifat wajib, mustahil dan harus. Bagi siapa? Bagi Rasul. Sama aja, bagi Rasul dan bagi Nabi. Kita belajar hari ni sifat wajib, mustahil dan harus bagi Nabi dan Rasul. Okey, bagi tahu kat Ustaz. Seorang nama Nabi. Okey, lepas Nabi Muhammad ada lagi tak? Tak ada dah. Nabi Muhammad Nabi ke berapa yang wajib kita beriman? Maksud dia wajib kita ketahui. Ya? Tak, nanti record tu tak dengar. Damia pakai yang ni. Tekanlah hampa. Tanyalah, sudah. Tak, pakai mic. Tanya. Saya tak pakai, tak apa. Tak apa, kami tanya. Okey, Ustaz, Rasul ada berapa? Rasul? Yes. Kalau dalam riwayat 315. Yang tu. Dan ada yang riwayat tu bukanlah riwayat yang tepat. Ada kata 300 lebih. Tapi yang wajib kita beriman ataupun wajib kita ketahui berapa? 25. 25. Nabi pula? Nabi ya? Nabi saya tak ingat. Kenapa Ustaz tak ingat? Dia tak boleh mak. Okey, kita sambung dengan tadi kat mana? Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir kan? Okey, dalam tajuk akidah, bila kita belajar Nabi Muhammad tu Nabi yang terakhir, kalaulah lepas-lepas ni ada orang yang mengaku Nabi ataupun mengaku roh Nabi masuk dalam badan dia, hampa nak percaya ke tak ni? Macam mana kalau dia baik? Contohlah hampa susah, hampa makan pun tak ada, merempat. Lepas tu dia buat baik. Lepas tu dia mengaku Nabi. Hampa masih nak percaya lagi tak? Sampai ke 2026 masih lagi ada Nabi palsu. Orang Melayu pula tu. Nama dia nanti balik cari. Nama dia Rasul Azman. Sebab kan ada kelebihan-kelebihan dia. Bukan macam orang yang nama Rasul ni dia ada kelebihan-kelebihan dia.
Kelebihan tu macam tu lah. Contoh dia apa? Ustaz cerita satu kelebihan Nabi ya. Nabi boleh ceraikan isteri orang lain. Nabi ataupun Rasul boleh ceraikan isteri orang lain. Contoh, ni isteri orang ni kan. Dia boleh jatuhkan talak kepada isteri orang ni. Dan boleh menikah tanpa wali. Tu, apa? Nikah perempuan tu. Tapi Nabi buat tak? Tak buat. Orang nak yang tu lah. Orang nak kelebihan-kelebihan tu. Sebab tu mereka mengaku. Okey. Ustaz dah jauh sangat ni. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Okey. Kemarin kita belajar juga apa beza Nabi dan apa bezanya Rasul. Perbezaan dia dekat mana? Yang nombor satu sekali. Betul. Kalau Rasul diwajibkan berdakwah, menyampaikan wahyu. Okey, kalau Nabi sebahagian daripada Nabi adalah Rasul. Pandai betul. Tu. Contoh dia Nabi Khidir. Nabi Khidir, apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir tak diwajibkan untuk ajarkan kepada kepada umat, tak diwajibkan ilmu Nabi Khidir tu. Tapi Nabi Musa dengan Nabi Khidir sezaman lah. Nabi Musa dengan Nabi Khidir pernah berjumpa. Tapi Nabi Musa kan Rasul. Nabi Musa AS, dia diberi wahyu dan wajib menyampaikan. Beza dengan Nabi Khidir, pada zaman tu juga, mereka pernah berjumpa, tapi Nabi Khidir tak wajib untuk menyampaikan. Okey. Nak tanya apa dah, Mia? Kalau nak lepas ni kan, soalan kan, boleh tak main depan? Main jauh depan, main tanya kat depan. Boleh masuk dalam ustaz punya ni. Okey. Selesai pengenalan, pengertian Nabi dan Rasul. Dah kita dah faham dah, semua orang dah faham dah. Maksud Nabi dan Rasul, boleh duduk seorang tak apa ke? Mai duduk sekali. Panas. Situ lagi dah tak ada kipas. Ikutlah. Okey, semua orang faham maksud Nabi dan Rasul. Siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Faham? Mai kita tengok slide yang Ustaz buat semalam. Okey. Jelas tak? Jelas tak? Mereka tak nampak ah? Ya, mereka tak nampak ah? Hampa boleh duduk kat meja belakang ni. Boleh duduk kat meja belakang ni, cuma jangan bagi kamera jatuh je. Okey. Hari ni masih dalam pelajaran 12 beriman kepada Rasul. Cumanya hari ni kita lebih kepada nak faham konsep ataupun maksud, sifat, cara nak contohi Rasul. Yang pertama, konsep asas beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul termasuk dalam rukun Islam. Yang ke, beriman kepada Allah, beriman kepada okey. Teras akidah, dia termasuk dalam teras akidah. Maksudnya kalau tak mengaji pasal beriman kepada Rasul ni, kita punya akidah tu panggil apa? Compang camping benda ayat yang sesuai. Maksud dia lompong lah, yang tak sempurna akidah, tak lengkap. Okey, teras akidah, kewajipan mutlak bagi seluruh umat Islam
yang berpegang dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah, wajib untuk kita mempelajari beriman kepada Rasul. Tajuk beriman kepada Rasul. Tujuan utama Rasul diutuskan untuk membimbing manusia kepada mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Awak ni apa Erina seorang aja tulis. Yang lain boleh sambil-sambil tulis. Sambil-sambil tulis nota. Kemudian membawa syariat. Nabi juga membawa syariat ataupun cara nak hidup. Perlu tak? Penting tak cara nak hidup? Maksud dia apa? Cara nak bersuci, cara nak berjual beli, nak bermuamalah. Lagi apa lagi? Cara beribadat, semua tu Nabi bawa. Penting benda-benda tu. Cara menguruskan jenazah. Beza lah orang Islam dengan orang bukan Islam. Cara urus jenazah mereka menyeksa jenazah. Contoh dia bakar. Lagi apa lagi? Betul. Hanyut. Lagi apa lagi? Bakar lah noh yang selalu kita tengok. Yang tu dia ada ni. Ada agama tu dia ambil abu tulang si mayat tu bubuh dalam. Pernah tengok tak? Bubuh dalam bekas apa? Macam pasu tu. Boleh ke buat macam tu kat mayat? Tak elok. Jadi Nabi bawa syariat, Nabi bawa cara menjalani hidup ke dalam kehidupan manusia. Okey. Nabi yang ataupun Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 12 ke? Ada 25. Yang pertama, Sayyidina bagus. Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yahya, Isa, Khatimul Anbiya, Al-Mustafa. Maksud dia apa tu? Wa akhirul khatimul anbiya, dan yang terakhir sekali penutup para nabi ialah Nabi Muhammad. Okey, apa maksud nabi? Macam tadi. Ataupun yang lebih sesuai, takkanlah tanya apa maksud nabi, siapakah nabi? Tu. Jawapan dia seorang lelaki yang dipilih menerima wahyu daripada Allah. Ada perkataan menyampaikan tak kat sini? Tak ada. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat tertentu. Dia punya key apa? Lelaki. Lelaki dah tentulah manusia. Kemudian menerima wahyu. Itu saja. Tak ada keyword seterusnya menyampaikan. Yang lain okey lah. Boleh terima tak? Boleh ikut ustaz lagi tak? Boleh follow lagi tak? Yang seterusnya, Erina tulis habis tak? Boleh lah. Saya nak cek buku. Ustaz dah kutip semua buku dah. Kat sini ada buku Hasbullah aja. Lepas tu Ustaz dah raid semua dah pagi tadi. Dah tak mai. Saya Ustaz kutip lain, lepas tu Ustaz raid lain. Okey, siap. Laju sikit. Baru nak tulis tu. Baru nak tulis jenuh lah Ustaz tunggu. Laju sikit. Buat buku baru. Buat buku baru rugilah, kan dah banyak dah kita tulis. Lah ni pun dah bulan 4 dah. Cari dulu.
Ya. Tu. Okey, seterusnya. Nanti tengok dekat kawan. Seterusnya, siapakah Rasul? Seorang lelaki, sama juga, cuma seorang lelaki yang dipilih menerima wahyu daripada Allah. Kemudian dia punya tambahan dia, diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Okey. Soalan dekat sini, mengapa Rasul diutuskan? Mengapa? Soalan kebat. Perlu sangat ke Rasul ni diutuskan? Dihantar. Utus tu kan hantar. Rasul tu pun hantar juga. Yalah, saya nak tanyalah kenapa Rasul diutuskan, penting sangat ke? Tak, Ustaz tanya tu nak bagi pelajar tu. Cuba. Pelajar faham tak? Tu je. Tujuan Nabi diutuskan buat bagi kita kaya ke? Buat bagi kita hidup senang ke? Tu je, yang ni je. Untuk ajak mentauhidkan ataupun mengesahkan Tuhan. Kemudian mengajarkan manusia cara hidup, syariat, cara hidup yang sebenar. Kemudian menyempurnakan akhlak. Okey, yang seterusnya, siap ya? Yang seterusnya, Ustaz nak tengok Ustaz punya plan. Okey, kita teruskan dengan slide lah. Ustaz akan fokus kat slide. Jelas ke semua orang? Okey. Rasul ada berapa? 25. Yang wajib diketahui. Bukan 315 lah. 300 berapa? Saya tak ingat lah. Tapi 300 lebih lah dalam riwayat. Yang tu tak wajib diketahui. Yang wajib 25 je. Wajib kan? Maksud dia pelajar. Apa dia? Tanyalah. Bila kata wajib, maksud dia pelajar wajib tahu. Kalau tak tahu, kalau lah pelajar tu dah cukup umur, dah besar dah, tapi tak kenal lagi pun Nabi. Apa yang berlaku? Berdosa. Sebab hukum dia wajib. Okey, tolong tutup pintu belakang tak? Tolong tutup rapat lah. Kemudian, hubungan antara Nabi dan Rasul. Hubung kait lah. Adakah semua Rasul itu Nabi? Belajar 3C. Adakah semua Rasul itu Nabi? Betul. Semua Rasul adalah Nabi, tetapi bukan semua Nabi itu Rasul. Ni dia punya pengenalan dia. Apa Nabi menerima wahyu untuk diri. Kalau Rasul menerima wahyu untuk diri dan untuk umat. Mudah cerita ni Nabi dia tak ada umat lah. Nabi ni tak ada umat. Contoh dia Nabi Khidir, dia tak ada umat. Dia termasuk umat. Nabi Khidir. Rasul ni dia ada umat dah.
Ataupun pengikut lah noh. Siap dah tu? Dah ke? Cepat-cepat nanti siapa belum siap angkat tangan. Oh, cepat. 2-3 orang lagi. Ada soalan kau nak tanya? Bangun gerak kawan. Kan ngantuk ke? Bangun. Ha? Ya. Damia tolong mai kat depan. Mai lah, tak apa. Kelas kita pun. Soalan apa? Kena makan mak. Oh, pegang je. Soalan dia, kan sebelum Rasul tu menjadi Rasul, dia seorang Nabi kan. Sebelum Nabi menjadi Nabi, dia dipilih dulu kan. So, sebelum dia dipilih tu, macam mana dia dipilih? Macam mana dia boleh dipilih? Daripada sebelum Nabi Adam dan semua diciptakan lagi. Dia panggil sejak azali. Dia tak ada mula dan tak ada akhir. Tuhan tentu dulu lagi, sejak azali. Okey, hanya benda Sebelum ni. ada semua benda lah. Tuhan dah tentu dah. Oh. Yang hanya siapa Nabi, siapa mak ayah Nabi, apa akan berlaku dekat Nabi. Benda tu dah ada dah dalam skrip lah orang ni. Bahasa Ustaz skrip lah. Kalau bahasa ilmiahnya Ustaz tak pasti. Dah ada dah dalam skrip. Cuma bila sampai tempoh tertentu, benda tu buat lah. Buat. Jadi. Fah. Ha? Bila sampai masa dia, berlaku lah. Macam mati Ustaz dekat mana, Ustaz mati macam mana. Kerana semua dia dah ditentukan oleh Allah lah. Mati umur berapa, semua dah ditentukan dah. Bila sampai umur yang dah ditentukan tu, sampailah masa mati. Faham? Terima kasih Ustaz. Sejak daripada azali. Dia panggil azali. Dah Boleh ikut lagi ke? Yang seterusnya, kita dah masuk dalam sifat-sifat Rasul. Sifat yang pertama, sifat wajib dulu. Sifat wajib bagi Rasul. Bagi Nabi pun samalah. Okey. Menurut akidah siapa ni? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kan ada banyak pecahan. Dalam Islam kan ada banyak kelompok. Tapi ni yang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Siddiq. Siddiq ni maksud dia benar. Dia salah satu tingkat di sisi Allah. Yang paling tinggi itulah Nabi dengan Rasul. Bawah dia tu Siddiq. Siapa yang ada gelaran Siddiq? Siapa boleh bagi tahu? Siapa yang nak bagi tahu kat Ustaz kat depan ni? Apa sahabat yang ada gelaran Siddiq? Mikael, mai tolong. Mai Mikael, tak ada lagi di kalangan lelaki yang mai kan? Siapa? Bagi tahu dekat mic. Siapa sahabat yang ada gelaran Siddiq? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Siddiq maksud dia benar.
Benar tu dari segi apa? Dekat sini, Rasulullah tu sentiasa bercakap benar dalam segala hal. Contoh benar yang berlaku kepada Rasulullah zaman kehidupan Rasulullah semasa hayat Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menipu walaupun sebelum dilantik menjadi rasul. Sebelum dilantik menjadi rasul, apa saja yang berlaku kepada rasul tadi dipanggil irhas. Iaitu Tuhan jaga dia. Tuhan jaga rasul daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah. Contoh dia apa perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah? Contohlah, lah ni kan ustaz sebagai guru kan. Apa yang boleh buat maruah ustaz jatuh dekat luar? Yang hampa tengok, ish, takkan ustaz aku. Mencuri tu ni dia macam benda yang memfitnah. Contoh dia kan, ustaz duk gosip-gosip, duk fitnah. Lepas tu Mikail masuk. Mikail pun nampak ustaz. Ish, takkan ni ustaz kot. Lagi apa lagi perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah? Okey. Irhas. Okey. Kat mana tadi? Ustaz dah lost. Kat mana? Okey, contoh perbuatan yang menjatuhkan maruah. Contoh dia apa? Ustaz minum air sambil jalan. Bukan, arak tu dah tentu dah. Ni macam benda-benda yang kecil-kecil tapi dia boleh jatuh maruah. Sepak kucing, makan tak baca doa. Boleh maki orang ataupun makan berjalan, minum berjalan, ataupun ustaz pakai seluar pendek. Itulah dia benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah. Jadi benda-benda tu sejak semasa hayat Nabi, Nabi terjaga daripada semua benda tu. Sebenarnya kan makan di kedai makan pun menjatuhkan maruah. Bagi golongan yang menjaga ilmu lah, mereka duduk dalam orang panggil circle yang orang-orang yang berilmu. Dalam kalangan mereka, kalau orang yang makan luar, makan di kedai, boleh menjatuhkan maruah. Menjatuhkan maruah nampak macam leceh lah, nampak macam duk lepak di kedai. Sesetengah orang macam kita ni dia tak rasa sangat, tapi sesama golongan depa. Okey. Faham lagi siddiq tu maksud apa? Jadi kalau orang kata Nabi tu pernah berbohong, dia berlawanan tak dengan sifat wajib bagi Nabi? Berlawanan. Wajib kita beriman, wajib ke atas diri kita, bukan wajib ke atas Nabi. Wajib ke atas diri kita beriman bahawa Nabi tu antara sifat-sifat Nabi yang ada tu as-siddiq tu. Wajib kita percaya Nabi tu tidak pernah berbohong. Lagi apa dia lagi? Menipu, memfitnah. Benda tu tak berlaku semasa hayat Nabi. Mustahil. Kemudian yang kedua, jauh sangat ni. Okey, yang kedua, amanah. Amanah ataupun dipercayai lah. Maksudnya maksud amanah dekat sini, Nabi menjaga segala amanah dan wahyu yang diturunkan. Nabi seorang yang amanah. Lawan kepada amanah nanti kita belajar. Amanah ni macam mana? Amanah ni contoh dia. Contoh dia bila diberikan sesuatu tu, dia tak guna untuk diri dia, dia guna untuk tujuan keagamaan. Contoh dia macam mana? Contoh dia lah,
Contoh dia Ustaz nak bagi contoh amanah. Diam ni cuba. Baguslah. Benarnya pengajaran kita ni Ustaz nak berpusatkan murid. Kah? Damia cuba. Mai kat Ustaz ke macam mana? Asyik Ustaz lah pergi sana. Nah, bagi Ustaz kat dia. Tolong Ustaz. Okey Cuba share dengan kelas kita. Okey, semua orang dengar. Segan. Okay, amanah ni maksud dia contoh dia macam ni. Kawan hampa ada bagi hampa duit. Dia suruh hampa pegang duit dia. Lepas tu, hampa tak pegang duit dia, hampa guna duit dia. Macam ni hampa tak amanah lah sebab dia bagi hampa amanah so jaga duit dia. Macam ni hampa tak beramanah lah. Betul? Amanah macam tu lah. Menjaga hak dengan benar. Kalau dibagi sesuatu untuk tanggungjawab, jangan khianati tanggungjawab tu. Banyak je sebenarnya yang kita buat tapi kita tak tahu. Okey, terima kasih. Ataupun yang Ustaz nak beritahu tadi kan, Ustaz nak relatekan, Ustaz nak simpulkan ataupun nak hubung kaitkan dengan semasa hayat Nabi. Okey, amanah dekat sini, kalaulah seseorang yang ataupun orang bukan Islam yang memusuhi orang Islam, mereka sangat-sangat benci dekat Nabi, mereka kata Nabi ni sembunyikan wahyu-wahyu. Dia hanya buat keluar sebahagian saja. Tentu ada sebahagian golongan yang kata Nabi sembunyikan wahyu dan buat keluar sikit saja kepada umat. Yang tu tak betul, yang tu dah berlawanan dengan sifat amanah. Tu dia termasuk khianat lah tu. Tu masuk tuduhan golongan tadi kepada Nabi, tuduhan mereka tu dah kata Nabi tu khianat dah. Mereka menuduh Nabi khianat. Tak boleh lah sebab wajib Nabi kita percayai bahawa Nabi tu bersifat dengan sifat amanah. Contoh dia dekat sini. Rasulullah menyampaikan semua wahyu dengan sempurna tanpa menyembunyikan walau satu huruf sekalipun. Itu maksud dia amanah. Faham tak? Semua ni kita belajar untuk kita guna diri, untuk kegunaan diri kita. Nanti mana nak tahu ada orang bubuh dalam kepala kita, orang brainwash kita, nak bubuh macam bencikan Nabi, nak merendah-rendahkan Nabi. Jadi kita dah ada asas dah. Kita dah ada asas dah. Nabi sentiasa bercakap benar, amanah. Jadi benda-benda asing tu tak boleh nak masuk dalam diri kita. Ataupun kita guna untuk bagi tahu kat orang lain. Yang ketiga, menyampaikan ataupun tabligh. Sifat wajib yang ketiga menyampaikan. Okey, menyampaikan dekat sini maksud dia Nabi menyampaikan semua ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Contoh dia, semasa hayat Nabi walaupun ditentang kerah, dihina, diancam bunuh, lagi apa lagi? Diseksa, Nabi tetap dengan menyampaikan ajaran Islam. Tak bolehlah kalau ada golongan yang kata Nabi menyembunyikan macam tadi kan. Lawan dia menyembunyikan kat sini. Amanah tadi lawan dia bukan menyembunyikan, lawan dia khianat. Tapi dia saling berkait lah. Okey, yang sebelum tu, mari kita habis dululah keempat-empat baru kita tanya. Yang keempat, Fatanah. Siapa nama Fatanah? Okey, Fatanah maksud dia cerdik, bijaksana. Okey, Nabi, jangan kata Nabi tu buta huruf lah. Tu kuhajam. Siapa kata Nabi buta huruf tu kuhajam? Mana boleh buta huruf? Nabi orang yang sangat cerdik, celik segi pemikiran dan hati. Tiba-tiba kata Nabi tu buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh. Ummi kat itu maksud lain, bukan yang maksud buta huruf.
Okay, Nabi sangat cerdik lah. Daripada kecil lagi Nabi cerdik dah. Ha? Tolong. Macam nak record? Ha. Cakap apa? Cakap lah. Bagi tahu dengan kawan-kawan semua. Ha. Pegang yang tu, lepas tu ulang balik apa yang Damia nak tanya tadi. Ha. Tolong pegang mic. Saya kata Ustaz untuk yang ciri-ciri keempat ni memang cerdik dengan bijaksana je kau, tak ada cerita kau pasal dia? Pasal Nabi. Tak ada? Tak ada cerita kau? Tu ada. Cerita. Okey. Macam mana dikatakan Nabi tu sangat cerdik dan bijaksana? Terutamanya dalam strategi berdakwah. Contoh dia, Nabi nak berdakwah, susah tau tak nak berdakwah. Sebab Nabi, skala dia bukan penduduk Mekah. Skala dia seluruh alam. Okey. Maksud dia satu dunia ni lah skala Nabi berdakwah tu. Jadi macam mana Nabi mulakan? Nabi mulakan dengan skala yang kecil dulu. Mulakan dengan orang yang paling rapat. Siapa? Isteri. Ya. Isteri Nabi. Kemudian keluarga. Kemudian orang-orang yang terdekat. Lepas tu dibuat secara rahsia. Seberapa lama? 3 tahun ke? Tak, 3 dekat dia. Tak ingat dah berapa. Berdakwah secara rahsia tu. Kemudian barulah disebarkan secara terbuka. Tu contoh strategi berdakwah. Okey, katakanlah tak ada sifat fatanah ni, Nabi terus umum dekat depan, apa yang akan jadi? Awal-awal lagi dah susah. Mungkin penduduk musyrikin Mekah dah bunuh dah Nabi. Jadi cara yang terbaik Nabi mulakan dengan kecil-kecil. Nabi bina kestabilan dulu. Okey. Yang contoh dekat sini, semua dengar tak? Dengar. Okey, contoh dekat sini Rasulullah berdakwah menggunakan kaedah yang paling sesuai. Yang paling sesuai. Tempat dia tertutup di rumah-rumah. Kemudian mengikut keadaan. Dia tak buat ikut tengah hari malam ataupun waktu orang tengah ramai ke apa. Dia buat ikut keadaan dan sesuai masa tu. Kalau masa tu tengah duk panas, orang tengah duk nak ancam bunuh, nak pukul orang-orang Islam, masa tu slow. Dia tak ada ni dah, dia ada keadaan-keadaan dah. Dan tahap pemikiran masyarakat. Dan Nabi berdakwah ikut tahap apa? Akal masyarakat waktu tu lah. Macam mana mereka ni. Dan Nabi terus mulakan dengan tauhid ke? Nabi terus mulakan dengan tauhid ke dengan solat 5 waktu, dengan wajib mengesahkan Allah. Nabi mulakan dengan yang tu ke? Nabi mulakan dengan, siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Nabi mulakan dengan apa dulu berdakwah? Nabi mulakan dengan akhlak dulu. Nabi mulakan dengan akhlak. Okey, katakanlah awal-awal Ustaz masuk kelas ni, Ustaz terus ambil buku dan katok kepala orang yang duk bercakap. Agak-agak kelas Ustaz lepas tu macam mana? Orang takkan suka dah. Jadi Ustaz kena gunakan pendekatan yang lembut dan sesuai. Ustaz, kalau sekolah rendah, Ustaz boleh buat macam tu. Sebab sekolah rendah dia tak ada tu sangat. Tak ada apa? Tak ada rasa malu sangat. Tapi kalau sekolah menengah, dah pukul-pukul macam tu pun, mereka tak boleh lah. Nanti mereka malu kat kawan-kawan. Jadi kena guna pendekatan yang lembut. Okey, siapa tak faham sifat wajib bagi Nabi? Ada berapa semua? Ada 4. 4 tu banyak sangat ke? 4 tu boleh sangat hafal. Okey, yang seterusnya. Sifat mustahil. Sifat mustahil. Mustahil sifat ni ada pada Nabi. Mustahil, perangai-perangai ni ada pada Nabi. Perangai yang pertama, bohong.
Bolehkah Nabi tu berbohong? Kalau kata Nabi tadi berbohong, dia akan berlawanan dengan sifat yang mana? Adakah tadi Ustaz sebut jujur? Lawan dengan sidik. Bohong, lawan dia benar. Benar, lawan dia bohong. Kalau Nabi bohong, dah tentu menafikan. Dah tentu kita akan menafikan sifat sidik tadi. Kemudian ada sifat mustahil yang kedua, khianat. Bolehkah Nabi tu berlaku khianat? Tak boleh. Sebab apa? Kalau kata Nabi tu khianat, kita akan kata Nabi tu tidak amanah. Yang tu tak boleh lah. Sedangkan amanah tadi termasuk dalam sifat-sifat wajib bagi Nabi. Kemudian ada, ni bukan kitman lah. Sebenarnya ni bahasa Arab ni. Kazbun, kemudian khianatun, lepas tu kitmanun, buladatun. Kitman maksud dia menyembunyikan. Kitman lawan dia apa? Lawan kepada kitman. Lawan kepada menyembunyikan, menyampaikan. Kalau kita kata Nabi ni wak sorok lah, wahyu-wahyu, sembunyilah. Bukan semua Nabi cerita, tahu tak? Ada, contoh kan, Ustaz cuba nak memperbodohkan seseorang. Contohlah Ustaz cuba nak memperbodohkan seseorang. Ustaz kata, hang tahu tak? Bukan semua Nabi ajak kat kita ni, aku nak ajak kat hang benda yang Nabi ajak yang tak sampai pun kat semua orang. Aku nak ajak hang ni. Lepas tu Ustaz pun memperbodohkan dia, ajak benda-benda yang mengarut. Lepas tu mempergunakan dia, guna duit dia, tipu duit dia, tipu dia. Kenapa orang tadi tertipu? Sebab dia tak belajar pasal apa? Pergi merata ni. Pasal apa? Pasal sifat mustahil. Dia diperbodohkan kerana dia tak belajar sifat mustahil. Sedangkan Nabi dah ajak semua lah. Okey, yang keempat, bodoh. Okey, bolehkah seseorang Nabi tu bodoh? Macam tu lah, macam lembam. Lagi apa lagi? Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Bolehkah kata kat Nabi macam tu? Tak boleh. Sebab mustahil seseorang Nabi tu kita kata dia bodoh. Sedangkan dia manusia yang paling tahu. Malaikat Jibril, dia tahu sampai langit ke-7 saja. Lepas pada tu dia tak tahu dah. Tapi Nabi lebih tahu daripada Malaikat Jibril. Okey, Malaikat Jibril guru kepada Nabi ialah Malaikat Jibril. Setiap Rasul ni kan, yang ni info tambahan lah. Setiap Rasul, dia bersahabat baik dengan malaikat-malaikat. Macam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Tuhan tentukan sebaik-baik malaikat, ketua para malaikat, menjadi sahabat karib Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi mana pun, Malaikat Jibril ada. Kemudian sentiasa teman. Kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kemudian menjadi guru pula tu. Sebaik-baik malaikat lah. Sebaik-baik malaikat, Malaikat Jibril. Ketua kepada para malaikat. Ustaz nak cerita apa hari? Pasal bongok. Bukan bohong. Bodoh. Saya nak cerita pasal bodoh. Saya nak bagi tahu kata, Nabi tu orang yang paling tahu lah. Tama-tama Nabi Adam. Dalam Quran tu dia kata Allah ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma' dekat itu maksud dia segala ilmu berkenaan dengan sampai ke ni lah, ilmu tentang mekanik, ilmu tentang perumahan, semua diajarkan kepada Nabi Adam. Kita ni dapat ilham daripada yang dulu punya, yang Nabi Adam dulu punya. Nabi Adam orang yang tahu semua benda. Ni Rasul Nabi Muhammad lagi tahu lebih daripada Nabi Adam. Nabi Muhammad lebih tahu
melebihilah pengetahuan Nabi Adam. Jadi korang hajaklah kalau kita kata Nabi tu bodoh. Sebab Nabi makhluk yang paling tahu pernah Tuhan cipta. Malaikat Jibril pun tak tahu apa yang berlaku selepas pada tu. Masa peristiwa Isra' Mi'raj, Malaikat Jibril kata, aku tak boleh naik dah. Kalau aku naik ni aku terbakar. Maksud dia Nabi boleh tahu lebih pada tu. Bila tak boleh naik, maksud dia atas tu kita tahu ke tak tahu? Kita tak tahu. Okay, Malaikat Jibril tak tahu apa yang berlaku lepas pada tu. Jadi Nabi tahu. Nabi boleh naik dan tengok tahu lebih daripada Malaikat Jibril. Okey, logik akal. Mustahil Rasul berbohong atau khianat kerana ia akan terus merosakkan kepercayaan manusia. Betul tak? Kalau Ustaz khianat dekat kelas ni, akan merosakkan kepercayaan kelas ni tak? Contoh Ustaz kata kan, mai nak kutip RM1, esok Ustaz nak beli buku ke pen ke untuk buat latihan esok. Lepas tu mai esok hampa kata, Ustaz mana dia pen dengan tu? Oh Ustaz lupa, duit tu jatuh lah masa naik motor tadi. Lepas tu Ustaz minta lagi. Lepas tu duk buat alasan lain pula. Alasan orang duit hilang lah apa. Lama-lama orang percaya tak? Tu khianat tu. Lama-lama orang tak percaya. Sedangkan Nabi ni orang boleh berubah daripada 180 tukar kepada 180. Dia jadi terbalik terus kalau orang yang jumpa dengan Nabi. Okey, sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul. Sifat harus ni kita boleh faham dengan sifat basyariah ataupun ciri-ciri kemanusiaan. Contoh dia sifat yang harus diterima. Maksud dia macam ni. Nabi tu boleh kita katakan Nabi juga tidur. Nabi juga berkahwin dan berkeluarga. Nabi juga jatuh sakit. Nabi juga disihir. Nabi juga diracun. Nabi juga apa lagi? Nabi juga apa lagi? Nabi juga boleh tua. Nabi juga boleh tak larat. Kalau lah orang kata Nabi apa? Nabi apa kahwin? Tok Sami pun tak kahwin. Seolah-olah macam Tok Sami ni lebih suci sebab dia tak kahwin. Sedangkan kahwin tu elok memperbanyakkan umat Nabi Muhammad ataupun memperbanyakkan manusia. Kalau ramai orang perangai macam Tok Sami, pakat berkuranglah manusia atas muka bumi ni. Jadi berkahwin tu bukan tujuan nafsu lah. Berkahwin tu sebenarnya ibadah. Awal tu je nafsu. Lama-lama kita nak buat apa pun dia jadi berat, jadi beban. Kan ibadah antara sifat-sifat dia beban dan berat. Lepas-lepas pada tu banyaknya jadi beban, berat. Lepas tu ada ikhlas, ada berharap. Sebenarnya kahwin tu ibadah. Kalau macam Sami, dia tak kahwin sebab dia anggap perkahwinan tu nafsu. Faham ke? Berkahwin tu tak mengurangkan kedudukan Nabi di sisi ataupun di mata orang. Kalaulah kita kata Nabi apa sakit, sepatutnya Nabi tak sakit lah. Nabi lagi elok sakit. Sebab Allah sayang orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit. Tuhan suka kalau kita lapar. Tapi kita punya kepala otak daripada kecil sampai besar dilatih untuk tak boleh lapar, nanti gastrik, nanti sakit. Sedangkan lapar tu bagus, sedangkan sakit tu bagus. Seksa diri tak boleh, cuma lapar tu bagus. Kita janganlah seksa diri sampai apa? Sampai sakit perut, sampai masuk hospital tu tak boleh lah. Lapar pun ada tahap dia juga. Apa dia? Okay, mari kita perhabis. Faham lagi sifat harus ni macam mana? Maksud dia, Nabi tu ada sifat-sifat manusia. Contoh dia apa dia? Kahwin, makan, minum, tidur. Benda tu benda biasa lah manusia. Semua manusia ada.
Cumanya kita kena faham elok. Tidur Nabi tak macam tidur kita. Makan Nabi tak macam makan kita. Tidur Nabi tu jaga daripada kelalaian. Macam kita, kalau kita tidur tu, kita jadi buku catatan amalan kita tu dah tutup sampailah kita bangun. Tapi Nabi ditulis kebaikan tu, tulis kebaikan tu. Tidur Nabi tu ibadah. Faham tak? Makan Nabi pun makan ibadah. Sebab Nabi makan bukan pilih. Nabi makan ikut apa yang Tuhan bagi. Contoh dia macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim takkan makan melainkan orang mai rumah dia. Kalau ada tetamu baru dia makan. Contoh tetamu tak mai 4 hari. Dia makan tak 4 hari tu? Tak makan. Melainkan ada orang mai rumah. Jadi dia makan ikut Tuhan bagi. Tuhan hantar tetamu dia makan waktu tu. Nabi macam tu lah. Nabi kahwin bukan ikut kehendak dia. Macam abang Ustaz kata, guru Ustaz kata, kalau dunia ni, kalau benda tu halal, dihitung, dihisap. Kalau haram, diseksa. Nak bagi tahu kata, yang tak diseksa dengan dihitung, yang mana? Yang Tuhan punya bagi. Maksud dia bukan pilihan kita, yang Tuhan bagi. Yang tu tak ada catatan. Yang tu tak ada seksaan, tak ada perhitungan. Contoh dia macam mana? Contoh dia, kita macam tadi lah, macam Ustaz beritahu tadi. Yang makan pasal Nabi Ibrahim tu kan. Dia makan bukan sebab dia pilih. Dia ikut apa Tuhan bagi. Okey. Yang seterusnya, cara mencontohi Rasulullah SAW. Mai tolong kat depan Ustaz. Ustaz nak kumpulan. Kumpulan ni lu. Pilih berapa orang? 5 orang ke? 4 orang ke? So, semua main semua. Kat sini dia ada ni. Tu boleh bentang macam ni. Contoh dia baca kan. Cara mencontohi Rasulullah, hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah. Caranya macam mana kita nak contohi Rasulullah? Okey, mai. Tolong Ustaz. Kita cuba habiskan dengan cepat. Lagi 2 minit je. Ni. Kalau ngantuk kena mai depan mo. Mai terang kat depan. Sikit kepala rehat. Tengok jangan lena pula. Okey, kumpulan ni perkenalkan diri cepatlah. Kita dah 1.40 tau tak? Hari kita solat Zuhur lagi cepat. Cepatlah, nanti takut kelas ni nanti depa guna nanti jadi susah pula. Okey, Damia teruskan perkenalkan diri. Nama saya Damia Iwan. Kita akan okey, Ustaz lupa lah. Okay. Wan akan habaq cara yang pertama. Okey, mula-mula kita kena solat. Dengar ke? Lepas tu Kalau ada orang cakap, kita jangan cakap. menjaga Kita solat tak dengar. 5 waktu sehari kan. Kita ni janganlah macam maghrib saja sembahyang Allah. Lepas tu kita doa tawakal. Bergantung kat Allah semua. Okey, untuk yang ketiga kita ikhlas. Kita ikhlas melakukan apa-apa je lah yang kita buat. Contoh kita macam ikhlas tolong orang, tolong cikgu lah, baca Quran apa semua kan. Kita ikhlas sebab benda tu. Kita ikhlas melakukan ibadah semata-mata kerana Allah. Okey, untuk yang terakhir, sabar. Jika kita diuji dengan kepayahan. Contohnya bila ada orang marah ke apa ke, kita dah marah balik, kita kena sabar. Sebab kita kena mencontohi Rasulullah SAW. Okey, bacakan sikit teladan Rasul. Okey, untuk teladan Rasul, baginda tetap teguh beribadah pada waktu malam walaupun berada dalam keadaan susah dan mencabar. Okey, tu semua benda yang kita boleh contohi
daripada sifat-sifat Rasul. Cara dia itulah semayang, doa, ikhlas. Tu sifat-sifat sabar. Rasul tu. Kita contohi untuk hubungan kita dengan Allah. Allah. Okey, terima kasih. Sama. Damia dan Wan. Mai kumpulan lelaki. Cepat-cepat. Ustaz tak mau ni. Mai. Cepat. Kau Ustaz tak mau lama-lama. Jangan ambil masa lama kan. Kok mana pun kena cakap kau. Memang dah tentu kena. Pi. Memang tentu dah Ustaz suruh. Jadi lambat atau cepat. Habis. Macam tak mau lagi kena pi. Habis. Okey. Mai. Ni yang buat terkejut. Lagi seorang ni siapa? Okey, perkenalkan diri, lepas tu bagi tahu nak cerita pasal apa, lepas tu boleh cerita. Bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mikael Ibn Marsyidi. Saya akan menerangkan contoh-contoh Rasulullah, hubungan harmoni sama manusia. Jujur Faham ke tak ni nak terang pasal apa ni? Macam-macam baca je. Saya kalau Ustaz tanya balik, faham ke tak ni nak terang pasal apa? Ni, okey. Hari ni, kumpulan ni nak terang pasal cara kita nak turut Nabi. Cara kita nak turut Nabi dekat hubungan sesama manusia. Dia pun nak terang yang tu. Cara kita nak turut Nabi, ikut Nabi. Boleh juga. Okey, pegang mic macam tu sebab nanti tak dengar. Okey, yang pertama cara yang boleh salah satu cara yang boleh kita buat untuk cara pertama untuk kita mengharmonikan hubungan sama manusia ni, betul. cakap jujur. Seperti contoh dia macam tak bohong dengan kawan. Ambil contoh-contoh yang dekat. Tak payahlah duduk keluar. Ambil dalam sekolah. Lagi? Lepas tu akhlak ni macam menunjukkan apa sifat-sifat mulia. Sifat yang baik untuk sama manusia. Buat Lepas tu akhlak yang baik. Lagi? Lepas tu saling bantu. Saling bantu ni macam kita tolong dia, macam dia dalam kesusahan ni, kita tolong dia. Lepas tu apa lagi? Bagi akhir lah. Nampak? Lah, ustaz yang suruh. Akhir. Kah? Lah yang sekali. Akhir. Kah yang lah sekali. Kita hormat ni. Hormat menghormati hak dan perasaan orang lain. Contoh dia, menghormati dan menjaga perasaan orang lain. Contoh dia? Contoh hormat ni macam apa? Kita hormat sama lain. Ni hormat dia hormat balik. Tahu apa perasaan dia. Kah bagi tahu tulis je lah. Tak payah tunggu habis kelas. Tak seorang. Duduk elok okey. Jangan elok betul kita kat Ustaz. Ustaz seorang cakap. Dia tak boleh balik. Hormat ni macam Aman. Sebab kita masuk bukannya lama. Hormat ni seperti menghormati kedua ibu bapa, saling menjaga perasaan hati orang lain. Ibu bapa termasuk ni dah. Termasuk sesama manusia tak? Masuk sekali dah. Okey, baca sikit teladan Rasul. Teladan Rasulullah SAW melayan semua orang dengan penuh rahmat dan kasih sayang sampai kepada musuh yang membenci baginda. Tak apalah. Tak ada dah pula. Assalamualaikum. Boleh tanya betul. Tanya. Cepat tanya. Okey, terima kasih bulan KS. Makan tanya soalan lah. Kita dah hampir. Mana? Faktor je. Ada tadi. Cara mencontohi Rasul.
Okey Ustaz. Hmm. Soalan saya, kalau kita tak menghormati, kita tak mencontohi Rasul ke? Ya, kita tak mencontohi sifat Rasul. Okey, rumusan hidupkan sunnah dalam diri kita. Beriman kepada Rasul bukan sekadar menghafal nama-nama 25 tadi, tak suka hafal nama je, tetapi menterjemahkan sifat-sifat Rasul tadi menjadi karakter diri kita pada hari ini. Contoh dia, macam mana kita nak beriman ataupun nak mencontohi sifat Siti. Cakap dengan betul, dengan sembang bohong. Melawak pun jangan bohong. Contoh dia kata, "Weh, ulat." Lepas tu kawan-kawan lari dia. Padahal tak ada pun. Jangan buat macam tu. Ataupun amanah. Macam Damian kata tadi, orang bagi duit, jaga betul-betul. Kemudian, menyampaikan. Bila menyampaikan dengan benar. Jangan sembunyi-sembunyi. Kemudian, fatanah, bijaksana, rajin mengaji. Sampailah cerdik. Saya nak tengok nota. Semua orang himpun buku dan boleh bersurai. Assalamualaikum. Mana? Tidak kena cari hak belakang kan Ustaz? Saya kat belakang sekali. Apa Ustaz memang duk cari pun buku orang lain. Ada yang dia dah tulis apa. Saya. Kan